Okay guys, video kali ni saya nak ajar korang macam mana cara nak claim RM50 duit percuma dekat dalam Android dengan iOS. Maksudnya korang yang pengguna iPhone boleh, korang pengguna Android pun boleh claim. Tapi sebelum saya nak ajar korang macam mana cara nak claim dia, saya nak tunjuk dia punya bukti pembayaran. So guys, yang ini semua feedback yang saya dapat dari orang yang dah berjaya claim duit dekat dalam aplikasi ni. Dan untuk reward yang korang boleh claim ada RM50, RM60, RM70 dengan RM100. Dan payment dekat dalam aplikasi ni kalau korang claim hari ni juga korang akan dapat. So nak tahu cara dia, kena tengok video ni sampai habis. Tolong jangan skip. Takut nanti kalau korang tengok separuh, korang terus buat, lepas tu korang buat tak menjadi, nanti korang stres. Jadi tengok dulu video ni sampai habis. Kalau korang dah faham, baru korang cuba. Kalau tak faham, korang jangan gatal tangan nak cuba. Ataupun korang boleh komen dekat bawah video ni. Nak lagi senang, cek je saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang yang mana korang salah ataupun yang korang tak faham. Ataupun kalau korang nak try aplikasi yang lain, korang boleh tengok dekat channel saya, Buat Duit Tanpa Modal Channel. Kalau nak dapatkan duit percuma pula, korang kena join dekat dalam grup WhatsApp saya. Setiap bulan saya akan bagi duit percuma. Okay, jom, let's go. Siapa yang nak try, korang boleh buka dekat dalam Play Store korang ataupun App Store. Korang type je YouGov, ataupun nanti saya letaklah link dekat bawah video ni untuk Android dengan iOS. So korang download dulu aplikasi ni dekat dalam phone. Lepas tu korang klik dekat bahagian bawah ni, korang pilih Malaysia bahasa Melayu. Ataupun kalau korang nak guna bahasa Cina atau Inggeris pun boleh, tak ada masalah. Dia ada 3 bahasa je, bahasa Melayu, Cina dengan Inggeris. Kemudian korang klik dekat bahagian daftar. Lepas tu korang klik seterusnya. Nanti dekat sini korang masukkan tahun kelahiran korang. Saya tunjuk satu contoh. Okey, lepas tu korang pilih lelaki ataupun perempuan. Klik seterusnya. Dekat sini pula korang kena masukkan email korang. Kalau email ni korang kena masukkan email aktif korang. Ataupun kalau korang nak buat email baru pun boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu korang kena sahkan korang punya email. Nanti diorang akan hantar kod verify dekat email korang. Nanti korang isikan je kod dekat bahagian sini. Lepas tu korang klik masuk. So lepas korang dah berjaya masuk dekat dalam aplikasi ni, korang dah boleh terus guna. Tak perlu isikan kod referral, tak perlu tengok iklan, tak perlu main game. Dekat dalam aplikasi ni, cara nak dapatkan duit ataupun nak dapatkan cash, korang kena ada coin. Contoh kalau korang nak claim RM50, korang kena ada 4,000 coin. Kalau nak claim RM60, korang kena ada 4,500 coin. Kalau RM70, korang kena ada 5,000 coin. Kalau 100, korang kena ada 7,250 coin. So macam mana nak dapatkan coin dekat dalam aplikasi ni? Korang kena jawab survey. Dia punya task tu cuma ada satu sahaja. Korang tak perlu main game, tak perlu invite orang, tak perlu tengok iklan. Tapi geng, sebelum korang nak jawab soalan, korang kena lengkapkan dulu korang punya profile. Korang klik dekat garis 3 sebelah kiri atas ni. Lepas tu korang klik dekat bahagian ikon YouGov. Lepas tu korang tekan dekat butiran peribadi. Nanti korang kena lengkapkan korang punya maklumat peribadi korang. So lepas korang dah save, dah lengkapkan korang punya profile, baru korang boleh jawab survey. Dan survey tu dia akan masuk dekat sini, dekat tinjauan penyelidik. Kalau korang klik mulakan, nanti dia ada keluar soalan. Kalau korang klik tu dia tak ada keluar soalan, maksudnya tak ada survey. Sebab survey dekat dalam aplikasi ni dia bukan ada setiap hari, dia akan masuk secara random. Kalau korang punya soalan tu dah lebih seminggu tak ada keluar, korang boleh try contact orang dekat email. Ataupun korang boleh buka dekat Gmail korang, korang tengok dekat email korang. Selalunya kalau ada survey terbaru ataupun tinjauan terbaru, diorang akan hantar dekat email korang. Kalau tak ada juga, korang dah check dekat dalam apps tak ada, dekat email tak ada, korang klik dekat garis 3 tadi sebelah kiri atas ni kan. Lepas tu korang klik dekat bahagian sokongan, korang tekan dekat bahagian bawah ni, mahu menerima lebih tinjauan banyak. Saya mahu menerima lebih banyak tinjauan, terbalik. Lepas tu korang klik dekat sebelah kanan atas ni, macam gambar check tu. Okey, dekat sini korang boleh masukkan email korang. Lepas tu korang masukkan subjek. Lepas tu korang masukkan kategori. Dan korang boleh bagi ulasan dekat bahagian bawah ni. Korang boleh tanya diorang lah kenapa korang tak ada survey. So macam itu je lah cara nak guna aplikasi YouGov ni guys. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Lupa nak bagi tahu korang, sebelum korang nak jawab soalan ni, korang kena dapatkan dulu tip dekat saya tau. Boleh tekan link WhatsApp saya dekat bawah video ni. Cek saya dekat WhatsApp, bagi tahu yang korang nak tip. Nanti saya bagi korang tip cara nak jawab survey. Okey, itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, cek saya dekat WhatsApp ataupun komen dekat bawah video. Ataupun kalau korang nak try aplikasi yang lain, aplikasi yang lagi senang dari aplikasi yang ini, boleh tengok dekat channel saya, Buat Duit Tanpa Modal Channel. Aplikasi yang saya kongsi 100% secara percuma, tanpa perlu modal, tanpa perlu bayar balik. Dan yang paling best, korang boleh claim banyak kali. Duit tu korang boleh guna untuk nak beli barang ke, korang nak bayar apa-apa pun boleh. Nak guna nak beli top up ke, nak bayar untuk parking kereta ke, bil air, bil api pun boleh. Tak ada masalah guys. Kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum. Semoga berhasil guys.